Bismillahirrahmanirrahim. Aku ni duduk bawah, aku campur semua orang. Jadi satu hari tu adalah sahabat ni, mungkin dia risau lah tengok aku ke apa ke kan. Takut apa berjadi kat aku ke. Kawan ni, jadi dia punya cerita tu aku buka minda aku balik lah. Kata Fendi, kata kamu jangan ni tu. Aku memang heavy smoker, memang aku kuat isap rokok. Aku isap rokok umur 13 tahun. Pasal aku bukan lawan fitrah. Ini hajar maut ni bukan kerja aku nak fikir. Allah suruh fikir hal dia. Fikirkan hal macam mana. Hal dia je. Faham lah, tak faham lah. Tak ada fikir benda-benda bukan-bukan. Bid'ah tak bid'ah, boleh tak boleh, hukum harus semua ni. Aku biasa dengar ahli-ahli ni, aku join semua orang. Mana? Kamu tak nampak. Pergi Mesir macam tu. Kamu ambil apa? Aku ambil ni. Apa ambil tu ni? Senang sikit ni. Senang lah masuk jadi ustaz ke, jadi masuk kerjaan, jadi pejabat agama ke apa ke, sekolah agama ke, bantuan kerjaan ni senang lah. Kalau kamu punya agama takat macam tu je, kamu jangan hina aku lah, jangan condemn aku lah. Faham tak? Itulah maksud dia, takut esok kat sana esok malu ke. Pergi malu tu. Dalam sangat tu. Kata bercinta. Orang yang bercinta kan nyanyi Lautan Api pun nak redah, apa semua nak redah. Cinta kan. Subhanallah wa bihamdi. Tapi baru ni susah nak fikir, kena kerja lebih sikit lah. Kena study hard lah. Yalah nak ambil benda macam usaha-usaha ni. Kalau kamu nak belajar, ya tak dapat. Demi Allah, kamu kena usaha sampai diri kamu, kena usaha. Apa Nabi buat malam semayang malam, apa semua. Apa punya hobi Nabi tu kamu kena bawa kali, baru kamu pergi usaha ke apa ke, kamu nak pergi ke mana, pergilah. Jadikan diri kamu tu dulu. Mana kamu Islam dengan diri aku, Islam dengan diri aku, kamu Islam dengan diri kamu, baru kita nak usaha ke, kita nak apa ke, nak bersoreh ke apa. Mari. Ini sekarang kampung sebelah. Kampung ini tidak lah kot. Kampung sebelah saja. Kampung sebelah. Esok dia pergi kampung sebelah lagi. Kampung sebelah sana semua. Subhanallah wa bihamdi. Yang bagai contoh lagi satu lagi, lepat di sini, lepat itulah, lepat ini, lepat sesat, lepat kafir, lepat ni. Biar aku pecah sini. Dia tu kalau teman tak silap, dia macam peranakan. Dia bukan macam orang kita ni lahir-lahir beranak-beranak Islam ke macam mana ke, macam tu lah. Ada lebih kurang lah. Tadi cerita lah atas ni, biar aku pecah kan. Pasal apa? Aku kesian tengok dia. Macam-macam orang fitnah ni. Yang setengah orang ilmu dia, kamu kata orang, pahala dia punya. Kamu kata dia, pahala kamu dia punya. Terulang lah. Ibadat begitu. Takut kita. Aku cakap takut game malu. Balik-balik game malu. Aku ni bukan mengata orang. Aku bukakan minda je. Salah ke? Was-was itu pekerjaan syaitan. Kalau kamu ada kes buntut, aku was-was dengan kamu, kamu main game syaitan lah. Kamu dalam permainan tu, game syaitan. Pasal ada was-was pada aku. Orang ni kata fitnah, orang ni kata betul, orang ni kata apa, benda tu tak habis. Jadi was-was itu permainan syaitan. Aku tak nak main dengan syaitan. Faham? Sama ke kes buat MDB? Gini-gini. Aku tengok Jello ni dalam gambar je. Gambar Kotas Sorabur muka dia. Bawa balik sini. Mari sini. Kalau aku lah. Kalau aku ambil lah Malaysia kan.
Kau balik. Tak bayar mahkamah, diam. Diam, aku nak tanya dulu. Jangan apa macam. Jangan main-main. Mau wayang Cina ke, mau apa ke, apa wayang ke, wayang kulit ke, apa wayang, lu orang punya wayang, lu diam. Kau mau tahu sekarang apa hal. Pasal kalau gua siasat sampai lagi 5 tahun, lagi 10 tahun gua siasat pasal lu pun, itu duit pun gua tak tahu mana sudah pergi. Ada lagi ke tak lagi. Yang buang masa rakyat. Dia aku cakap. Dalam Quran macam-macam cerita. Oh, dia ni boleh. Tak boleh saja. Padahalnya Allah bagi dah. Dia ni boleh tak boleh. Kes Jalut tu. Nabi Jalut. Kes Talut lawan dengan Talut ke apa. Mereka ni minta Nabi. Minta seorang Nabi lah zaman tu. Aku bukan cakap aku Nabi, aku cerita sejarah Nabi. Jadi nanti orang lain pula orang kata, oh dah mengaku Nabi pula. Aku tak nak benda fitnah macam tu. Jadi Allah bagilah Jalut ni. Memang dia kira fizikal. Dia punya fizikal, IQ lah apa semua memang dah okey lah, TikTok lah. Tapi cuma dia golongan bukan orang ada-ada lah maksudnya. Bukan daripada golongan demo lah, satu contoh. Yang Yahudi ni pun dengan Kristian pun bukannya baik. Hari Sabtu orang Yahudi kutuk orang Kristian. Ini yang original punya, yang ori punya tu. Yang lain-lain yang baru-baru ni, yang semua ni teosofi ni, shut up. I don't want to hear that. Your teosofi ke whatever, shut up. Ini the original. During Saturday, Jewish kutuk, condemn Kristian lah, Kristian Isa. During Sunday, then the preacher condemning Jewish. Ini lah benda dia. Ini true story. The true story. What is happen? What the exactly what is happening. Okay. Apa lagi? Semua orang nak mendahului. Padahal Allah tu dah tunjuk dah. Jaga Allah tunjuk. Bukan aku cakap apa. Aku sendiri mendaki apa semua ni. Kan? Aku jumpa orang ni. Tengok orang ni. Macam-macam orang ke. Orang gila ke, orang tak gila ke, pakai soroban ke, tak pakai soroban ke. Tapi kadang-kadang aku tengok orang yang pakai soroban dengan pakai tayak apa semua ni. Sembang saya ni. Kalau orang yang cakap pakai bahasa diri awak ni, masa tu awak lah yang tu. Tu aku teman lah. Oh, teman lah tu. Tak ada teman. Dia barat begitu, dia sajalah. Orang yang bersoroban ke tayak ni. Tapi kadang-kadang bila sembang dengan orang yang tak ada apa ni, kadang-kadang kita pun tak tahu apa punca dia, pendapatan ke apa ke ni. Bila sembang kita tu, insya-Allah lah. Bodoh lah. InsyaAllah lah. Kalau Allah izinkan kan, kita usaha je. Ada apa itu. Beza rentak lah. Tapi watak non-Islamik punya. Okey. Ini balik pada kes lepas tadi. Dia ni mencari Islam. Dia bukan macam orang beranak-beranak tu. Dia belajar sini. Jangan tak percaya ada kelebihan kat situ. Pasal dia sentiasa pergi berkaji. Menulis apa semua. Ilham tu sampai menulis apa semua. Dalam tu mungkin dia nampak kebesaran Allah tu kat situ. Itu yang dia petikai orang. Dia petikai kan orang ni kadang lebih pada kulit. Maksudnya jubah mesti bersih. Kan? Boleh tutup lah. Macam lagu rap kan. Hati hitam boleh tutup, jubah putih kasi tutup. Boleh.
Bagi contohnya, dah habis solat tu, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, pusing lah. Ataupun sallallahu ala Muhammad, main ni. Yang tadi laju sangat, fast. Ini slow sikit. Sallallahu ala. Time kita bagi tangan tu, dia terus pergi ni. Time kita tu, dia boleh keluar baris tu. Kan baris sub tu, dia boleh keluar baris. Orang macam ni ada. Padahalnya aku baru kahwin, pindah situ, Kariah tu aku tak kenal, aku nak berkenal-kenal, aku dulu pergi. Surau tu nak kenal-kenal orang tu. Tapi kalau sambutan macam tu, aku tak pergilah. Tapi bila aku tak pergi, dia tu bukan kamu ni, semayang tidak, anak haram ni semua ni, aku tunggu.